5. Diwakil beli sahaja, tetapi membeli, menyempurnakan sembelih dan niat bagi tuang yang berkorban. Oh, hak ni sakit lagi baik. Orang wakil beli dia mungkin dia bisa melih, dia pun melih lembu tu. Bukan setakat melih, dia pun niat pula bagi orang wakil. Hak ni bukan setakat tak sah, haram perbuatan. Apa haram? Pertama, haram tu tak ada izin orang wakil daripada orang hak sembelih. Orang tu dia wakil beli saja, faham tak? Dia wakil beli saja, wakil beli ya. Dia tak wakil suruh meniak, suruh melih tak. Tapi kita tu rajin lajak. Wakil rajin lajak tak. Kita pergi melih, kita pun niat bagi tiap biar apalah, kita niat apa kahwin niat dia. Haram perbuatan dia. Kalau dia minta ganti, wajib orang hak melih tadi tu kena ganti. Kena ganti. Nah, tu dah.